Simple. Nak kata cantik tu tak, tapi korang dapat something. Dan even kalau kau pergi dekat website pun, mudah sangat kan. Dalam beberapa minit tadi, kalau korang exclude aku punya introduction dan sebagainya, step je ini saja. Cuma macam mana kita nak konsisten, dan satu lagi broker biasanya adalah budget lah. Macam mana kita nak jimat token korang. Sebab kalau kita dah terlampau high sangat excited dengan benda ni, biasa duit sekejap je lesap lah. Jadi kita dah ada benda ni, landing page cukup. Kita tak nak tambah apa-apa lagi, cukup setakat ini. Kalau korang nak extra detail boleh suruh AI, tapi keep in mind budget korang, sebab dia tak akan bagi tahu berapa yang korang dah